Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah infografi yang bertajuk Fenomena Alam dan Bencana Alam. Fenomena alam dan bencana alam iaitu kejadian semula jadi yang berlaku di bumi sebagai sebahagian daripada keseimbangan alam. Fenomena alam memperlihatkan keindahan dan keanggunan ciptaan yang mengatur kehidupan di dunia ini. Namun begitu, apabila fenomena ini berlaku secara ekstrim dan tidak terkawal, ia boleh bertukar menjadi bencana alam yang membawa pelbagai kesan kepada manusia dan alam sekitar. Oleh itu, pemahaman tentang fenomena alam dan bencana alam amat penting agar kita lebih peka, bersedia dan menghargai keseimbangan alam yang menjadi asas kepada kehidupan kita. Slide ini menunjukkan ahli pasukan serta nama ahli pasukan. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu fenomena alam. Fenomena alam adalah kejadian atau proses alam yang berlangsung secara normal ekosistem alam. Fenomena ini tidak selalu menimbulkan kerosakan, kadang-kadang hanya kejadian ilmiah biasa. Contoh fenomena alam iaitu pelangi, hujan, petir, aurora, gerhana matahari dan bulan. Ciri-ciri fenomena alam. Aurora. Aurora ialah fenomena cahaya berwarna-warni yang muncul di langit pada waktu malam. Biasanya berlaku di kawasan kutub utara dan selatan. Aurora berlaku apabila zarah bercas daripada matahari bertembung dengan gas di atmosfera bumi. Fenomena ini menghasilkan cahaya yang sangat cantik seperti tirai di langit. Fenomena alam yang kedua ialah pelangi. Pelangi mempunyai 7 warna yang sangat indah. Pelangi berlaku apabila cahaya matahari melalui titisan air hujan di udara. Cahaya putih matahari akan dibiaskan dan terurai kepada beberapa warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru dan ungu. Pelangi biasanya dapat dilihat selepas hujan apabila matahari mula bersinar. Fenomena yang ketiga, gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi. Keadaan ini menyebabkan cahaya matahari tidak sampai sepenuhnya ke bumi. Gerhana bulan berlaku apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Bayang-bayang bumi akan menutupi bulan dan menyebabkan bulan kelihatan gelap atau kemerahan. Fenomena yang keempat iaitu hujan. Hujan ialah fenomena alam yang berlaku apabila wap air di udara menyejuk, lalu membentuk titisan air dalam awan. Apabila titisan air menjadi besar dan berat, ia akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Hujan sangat penting kerana membekalkan air kepada manusia, tumbuhan dan haiwan. Akhir sekali kita akan pergi ke fenomena alam iaitu petir. Petir ialah fenomena alam yang berlaku apabila cas elektrik terkumpul di awan, kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Kilat yang terbentuk sangatlah terang dan biasanya diikuti dengan guruh yang kuat. Petir sering berlaku semasa hujan lebat atau ribut. Dan walaupun ia cantik, ia boleh membahaya jika terkena secara terus. Kita pergi ke slide maksud bencana alam. Bencana alam ialah peristiwa atau kejadian semula jadi yang berlaku secara tiba-tiba atau berperingkat dan menyebabkan kerosakan besar, kehilangan nyawa, harta benda serta menjejaskan kehidupan manusia dan alam sekitar. Contoh bencana alam iaitu banjir besar, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah runtuh
dan ribut taufan. Selepas itu, kita akan pergi ke slide bencana alam yang pertama. Pertama, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi ialah kejadian pelepasan lava, abu dan gas panas dari dalam perut bumi melalui gunung berapi yang boleh memusnahkan kawasan sekeliling serta membahayakan kehidupan. Bagi bencana alam yang kedua ialah tsunami. Tsunami ialah gelombang laut yang sangat besar dan kuat yang terhasil akibat gempa bumi atau laut, lalu melanda kawasan pantai dan menyebabkan kemusnahan besar. Bencana alam yang ketiga, tanah runtuh. Tanah runtuh ialah pergerakan tanah atau lumpur dari kawasan tinggi ke kawasan rendah akibat hujan lebat, hakisan atau gegaran bumi yang boleh merosakkan rumah dan infrastruktur. Bencana alam yang keempat, banjir besar. Banjir besar ialah kejadian limpahan air dalam jumlah yang sangat banyak sehingga menggelamkan kawasan luas seperti penempatan, ladang dan bandar. Biasanya disebabkan hujan lebat berterusan atau sungai yang melimpah. Bencana alam yang kelima, gempa bumi kuat. Gempa bumi kuat ialah gegaran bumi yang berlaku akibat pergerakan plak tektonik di bawah permukaan bumi dan menyebabkan kerosakan serius kepada bangunan, jalan raya serta mengancam nyawa manusia. Akhir sekali untuk bencana alam ialah ribut taufan. Ribut taufan ialah ribut yang sangat kuat disertai angin kencang dan hujan lebat yang terbentuk di kawasan laut tropika dan boleh menyebabkan banjir, kerosakan harta benda serta kehilangan nyawa. Ribut taufan juga mempunyai kelajuan. Kelajuannya ialah mencapai 30 hingga 200 km per jam, bergantung kategori taufan. Tuntasnya, fenomena alam dan bencana alam, walaupun boleh mendatangkan kemusnahan, turut memberi pelbagai kebaikan seperti menyuburkan tanaman untuk pelbagai pertanian, membentuk muka bumi baharu, menambah sumber semula jadi seperti mineral dan air, mengekalkan keseimbangan ekosistem serta meningkatkan kesedaran dan kerjasama manusia dalam usaha menjaga alam sekitar dan mengurangkan risiko bencana pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.